Kita dah nak sampai kat taman. Taman ni, kau nampak tak taman ni? Dah, stop. Bukan. Mana? Ya, dolan. Dah kenapa pula ada makanan, tempat makanan kucing ke makanan anjing ni? Macam mana? Tak. Cu dengar. Benda kau ni terjadi malam-malam ni? Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay, kalau kau dah tengok aku dalam kereta, ni macam gelap-gelap, ni macam mengembara ni kan. So malam ni, yang seperti dia janjikan ni, hari tu kita buat paranormal. Kau ingat tak yang aku bawa Adam ni tak guna tu? Ya. Dia boleh pula takut. Ya. Boleh pula Sheila dia takut. So sebenarnya hari tu kita orang nak pergi satu lagi tempat. Tempat tu dekat taman dekat atas ni. So sekarang ni dekat masjid hari tu. So aku Adam sekarang ada kat Kuala Lumpur, aku kat Kuantan. Kita orang 3 orang ada kat Kuantan sekarang ni. Jadinya dia memang tak ada lah dalam paranormal kali ni. Dan aku memang dah tak nak bawa dia dah. Oh, hanya ada aku, Wawa dan Ilham sahaja. kita orang 3 orang saja malam ni. Kita akan jalan-jalan daripada sini dan kita akan naik, kita pergi ke taman. So taman ni hari tu Ilham dah pernah buat konten rasanya kot. Dia ni memang tak bagi tahu aku dia buat konten ni. Mana dia tahu? Komen kat bawah, betul tak diorang berdua ni menyusahkan korang? Cerita pasal taman ni. Janganlah. Aku takut dia tahu. Bau mulut Wawar ni bau durian sekarang ni. Dia boleh lepas makan durian. Tapi cerita dia macam ni. So dekat belah taman ni ada satu tempat tu, dia macam bus stop tau. Bus stop tu memang ramai, bukan aku seorang je. Memang ramai orang dekat Galing Camp ni cakap ada benda duduk dekat bus stop dekat taman tu. So kejap lagi kita akan tengok sama-sama. Kita akan terus sama-sama. Tapi aku takut anjing sekarang ni. Anjing banyak sekarang ni. Kita lari je. Kita stay tune. Apapun kita keluar sekarang. Mesti korang dah tak sabar. Tak apa-apa, jom kita pergi. Okay guys, so sekarang kita orang ada dekat luar. Ada dekat tempat yang masjid hari tu. Menuju ke tu lah, menuju ke Jaya. Jangan gitu kan. So dekat luar ni sekarang ni kau tengok ni Ilham. Kita tengah pegang lampu dia macam biasa. Kita orang siap ada satu lampu depan. Kita orang ada satu lampu kat muka. Kalau tak nanti korang tak nampak muka aku pula. Okay, so terlalu pendek untuk dia ni menyusahkan pula si Wawa ni. Aduh. Jaga. Tinggi sikit. Tak. Sabar jap. Takut dah. Kita sekarang betul-betul tengah jalan. Nak naik ke taman tu kita kena naik tangga masalahnya sekarang ni. Itulah. Kau tahu tak? Macam bukit. Masalahnya. Kita kena naik tangga je. Aku tunjuk kat kau depan sikit. Yang penting malam ni kita tak ada Adam. Okey? Kalau ada Adam ni. No. Tak kalau ada. tidak tak naiklah kita. Naiklah kita memang Okay, duduk so kat bawah je. untuk nak pergi ke taman tu dekat atas tau. Okey, taman tu dekat atas dan kita kena naik tangga ni. Ya bang, aku takut. No. Kenapa? Tak payah. Apa benda kau ni? Sabar jap. Tak ada apa-apa. Tak ada lah. Ngarut lah kau ni. Ya, aku tak nak panas sana. Aku sabar jap. Tak, kelemahan aku bila lampu ni kat depan muka aku tak nampak jalan tu tau. Itulah. Jadinya aku kena flip. kau nampak bawah. Okay, so inilah dia tangga tu. Tapi kalau kita salah kita naik kat sini. Kalau petang-petang ke apa kan. Kita orang biasa ikut jalan tanah. Hati-hati tau. Sulu betul-betul. Okey. Rumah dekat belah atas sana. Apa tu? Kenapa? Tak macam bunyi benda berlari. Okey tak? Tak takut ada anjing je masa tu. Bismillahirrahmanirrahim. So bila kita lepas naik je tangga ni, nampaklah taman tu. Tapi kena jalan lagi sikit lagi. Sikit lagi. Aku dengar bunyi motor. Okey, sabar. Tunduk. Kita tak nak orang tahu yang kita buat paranormal tengah-tengah malam ni. Betul. Sekarang ni kita tengah bercangkung Aku, orang macam tu orangnya. Kita bercangkung kat sini. Tak boleh lama cangkung kat sini. Tak sebab ada. Aku tak nampak jalan. Sabar. Okey, kau sulu jalan depan. Okey. Sebab bila macam ni aku tak nampak jalan depan. Sekejap. Ada dengar bunyi ETA kan? Ya, aku ada dengar. Kalau kau nampak anjing beritahu Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Gelapnya. Kenapa? Ada motor. Ada motor lah pula dah. Ada kenapa kita ni macam pencuri kat sini? Padahal rumah sendiri dia macam pencuri ke taman. Dia ada satu jalan macam jalan track jogging. Baby kata bahaya lalu kat situ. Kenapa? Sebabnya semak dia. Yes, semak. Lepas tu kita nak ikut mana? Tak apa, kita ikut je sini. Kau nak ikut mana? Aduh. Seluar aku nak terlondeh lah pula. Ni
Ni kan jalan dia kan? Oh, dia baru potong. Ni jalan dia? Itu sama-sama. Boleh lalu sini? Boleh. Betul ni? Boleh. Betul Betul. Itu apa? Tak ada apa tu, sampah kot. So, sekarang kita menuju sulur jalan tau. Aku sulur jalan, aku tengok jalan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wawa mana Wawa? Okay, Cik Wawa. Wawa masih normal. Ada. Ilham masih normal. Masih normal. Okay, bismillah. Mana normal? Normal lagi. Mana normal? Okay, ini kalau lari ni seluar aku yang londeh dulu ni. Ingat apa-apa jangan lari. Elok. Apa? Apa-apa jangan lari. Ingat apa-apa jangan lari. Okay. Itu je. Boleh. Sulur jalan, sulur trek. Tak. Okey dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah nak sampai kat taman. Okay. Kejap. Seluar aku ni nak terlondeh. Bismillah. Okay, sekarang kita dah sampai. Ni pokok apa? Tak tahu. Sejak bila ada pokok ni lah? Ini orang kata macam pokok duit tau. Pokok duit. Faham tak pokok duit? Ini pokok duit? Ni pokok duit ni. Berjuta juntai ni pokok duit lah ni. Oh, pokok Okey, duit. kau nampak sana? Apa? Kau nampak tu? Benda apa? Ada kereta. Tak apa. Kita dah nak sampai taman dia pun. Okey. Bismillah. Gatal. Gatal ada nyamuk Itu. Gatal. Wawa pun dah kena nyamuk dah. Okey. Bismillah. Okey, so inilah dia taman tu. Kita dah boleh kot suluh dekat bahagian taman ni. Kau nampak tak taman? Okey. Orang biasa main taman petang-petang kan? Macam ni Itu dah weh taman ni weh. Inilah taman waktu aku main waktu kecil. Macam ada orang tu. I hear something. Ya. Okey. Teruklah juga tamannya Tak ada penambahbaikan ke? Sama je macam dulunya. Kau tahu tak? Kau tahu tak dulu aku main macam dekat sini ni? Aku panjat atas tu. Serius aku tak tipu, aku panjat atas tu. Aku tak tipu, aku memang aku panjat ke atas tu. Dia weh. Ini tak ada masalah apa-apa pun. Ya Allah, gelongso kesiannya. Sedihnya. Kau bayangkan kan kita susul kat sini tengok ada benda. Jangan juga. Kata. Kejap. Tu kat sana. Kenapa aku dengar ada orang main buayan malam ni? Ada macam Aku dengar bunyi ke Ni benda apa? Ni. Okey, ini cuba kau try main. Tak nak. Tak perlu. Main je bukan buat apa pun. Tak nak. Jap, sabar. Apa ni? Kenapa ada apa? Serangga. Oh, serangga. Okey, kita ada. Aku dengar ada bunyi motor. Itu dia joget-jongkit. Joget-jongkit ni lah yang aku main waktu kecil dulu. Tapi dia dah. Bunyi apa tu? Aku dengar bunyi orang jerit. Kan? Siapa jerit? Oh, rasa tu anjing lah. Anjing? Rasa tu anjing. Abaikan. Tak ada. Tak ada apa. Okey, so ini buayan. Oh, buayan je lah yang tak berubah. Berubah lah ni. Tak adalah berubah sangat. Okey lah ni. Kau pegang. Kau rakam kau main buayan. Ni. Orang dah ikut kat atas. Ya Allah, lama ni weh aku tak main buayan weh. Dah stop. Buka. Mana? Ya, dolan. Gatal. Dengar apa? Kerengga. Kerengga? Mana? Kerengga? Mana kerengga? Weh, kerengga. Banyak ke? Weh, pergi tepi jalan. Wih, lipat dekat situ. Kerengga? Ya Allah, Ilham kena kerengga. Macam mana? Kerengga ke tanah? Kerengga. Mana? Penuh kat kaki aku tadi. Ya. Aku dah mana selipar aku? Mana aku tahu selipar kau kat mana? Berkemal. Kau jangan cakap selipar kau tinggal kat sana, Ilham. Tu kat sana. Kau jangan cakap selipar kau tinggal. Wawa kena juga ke? Kenapa aku tak ada kena pun? Apa Kau tengok kau pakai macam mana? Aku baru tak cukup sifat ni. Ilham kena gigit kerangga. Bukan macam keranda bunyinya. Ilham kena gigit kerangga. Tak, mana selipar kau lagi satu? Mana gua Kita terbang kat sana. Alamak, selipar Ilham tinggal kat sana. Dah aku nak kena cari pula selipar dia. Jom kita cari. Bismillah. Nak kena cari pula selipar dia. Hati-hati. Bibi, kau kaki tu ke? Kau duduk kat bus stop ni dulu. Kau jangan tinggal aku sini. Tak ada. Tak, kat mana? Oh, tu selipar. Okey, so ini dia. Apa pula ada makanan
Tempat makanan kucing ke makan anjing ni? Entahlah. Macam ada lagi tak? Semua api? Ada penuh tadi. Hah? Tu nampak penuh. tu kat tanah tu. Papuk weh. Wih, Nampak wih, ni. Wih, patutlah banyak kat sini. Wah, Tu nampak tu ha. Dengar ratu semut pun ada kat situ ha. Nampak? Wah. Meriah. So memang kau kena gigit dengan tentera semut malam ni. Wah sekali. Sebaik aku tak kena sat. Kalau boleh naik atas ha. Buayan dah. Ih, Tak Abang Kemal rasa mayan je. Bukan mayan tu. main satu. Awak rasa Abang Kemal tak mayan tu. Pergi dekat sikit. Stop lah, awak tak nak pergi sana. kejap. Banyak sapu. Macam mana? Tak. Cu dengar, cu dengar. Oh. Ya Allah. Tolong suluh jalan depan aku. Aku tak nampak sebelum aku jatuh longkang kejap lagi. So inilah dia bus stop yang aku cakap tu. Tak ada orang dah duduk kat bus stop ni. Stop lah. So inilah dia bus stop tu. Masih tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Memang macam ni je. Yang aku cakap ada benda duduk tu betul-betul dekat atas bangku biru. Kenapa? Kenapa? Kau tak dengar ke? Dengar apa? Kenapa kita orang juru dengar? Aku dengar awak je dengar. Dengar apa? Dengar je. Yang jeris tu. Memang kuat. Kat mana yang kau dengar? Sana. Kawasan sini. Tak jauh dari sini. Depan kita ni? Dekat kawasan bukit ni. Tak. Stop lah. Weh tak. Aku kenapa buayan tu dia tak berhenti bergerak? Mungkin Aku tak. Bulu roma aku naik. Bulu roma aku naik. Aku tak tipu. Kan? Aku dekat pipi. Korang cuba pandang buayan tu lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Weh, bulu roma aku naik lagi weh. Bulu roma aku naik lagi. Aku tak tipu. Stop. Sana. Jom. Laju dah. Weh, buayan tu tak bergerak. Jom. Makin laju. Weh, laju. Sana. Weh, jap kereta aku kat mana tadi? Sana. Kereta aku kat masjid weh. Jauh weh. Allah. Kereta aku kat masjid weh. Jauh. Aku tak nampak jalan. Weh, aku tak nampak jalan weh. Jangan tengok. Kereta. Jauh sangat kereta aku. Weh, jauh sangat kereta aku ni weh. Weh, kereta aku sumpah jauh weh. Abang.